Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke BioRich. Jadi hari ini kami akan tunjukkan bagaimana untuk tuan-puan menukarkan stok kepada PIN bagi usahawan-usahawan outlet iaitu Master Outlet di 4 dan juga usahawan outlet di 3. Jadi caranya adalah lebih kurang cuma dalam video ni saya nak tunjukkan. Di manakah button yang perlu kita klik untuk menukarkan stok ke PIN di kerana pada Jun 2025. Setiap PIN yang akan ditukarkan daripada stok oleh Emo dan juga You itu memerlukan produk SGS yang bernilai RM60. Jadi ini saya nak tunjukkan contoh cara nak tukarkan stok ke PIN bagi Emo dan You. Jadi pertama sekali klik dekat bahagian atas ni kemudian. Jika tuan-tuan dan puan-puan adalah Master Outlet, memang akan nampak ada dua button di situ iaitu usahawan outlet di 3 dan juga Master Outlet. Jadi pertama sekali saya nak tunjuk button untuk You iaitu di 3, boleh klik di sini. Kemudian klik tukarkan stok ke PIN D. Boleh klik kepada tukarkan stok ke PIN D. Jadi ini nanti akan ditunjukkan stok-stok yang ada di bawah ini. Bagaimana cara nak tukar itu semuanya sama macam sebelum ni. Sebentar lagi saya akan tunjukkan step ni sampai habis. Jadi sekarang kita akan pergi kepada menu Emo iaitu Master Outlet. Saya nak tunjuk macam mana tukarkan stok ke PIN yang mana sebenarnya step ni sama sahaja macam You juga. Cuma video ni saya khususkan kepada Emma sebab biasanya MU yang banyak beli package D. So klik dekat bahagian sini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah di 4, ia akan keluar menu Grandmaster Outlet kat bawah. Kalau masih belum di 4, maksudnya memang takkan ada menu Grandmaster Outlet di bawah sini. So step dia sama saja macam untuk You juga. So first sekali kita pergi cari produk yang kita dah beli. Sebagai contoh GoodJoin, saya masukkan 4. Untuk pakej di kosong SGS adalah satu sahaja. 4 produk bersama satu SGS. SGS ni biasanya berada di bawah sekali sebelum produk Indonesia. Perhatikan saya dah ada stok pertama. So kita nak convert yang satu itu, kemudian klik tambah ke troli. Boleh nampak dekat sini kita ada 4 GoodJoin dan juga satu SGS. Kemudian jangan lupa untuk masukkan maklumat yang kita nak PIN apa sebenarnya. Jadi saya masukkan PIN RM260 iaitu SGS. Nampak dia ada bagi tahu satu PIN satu SGS. Kemudian lihat di sini kalau semuanya okey subtotal RM260. Boleh klik semak stok PIN D. Okey, so ini untuk kita nak double confirm. Kita double confirm PIN di kosong adalah 1. Dan kalau semuanya okey, kita masukkan nombor TC untuk keselamatan. Kemudian kita klik tukarkan stok ke PIN D sekarang. Okey, sudah berjaya. Jadi macam saya cakap tadi, teknik untuk tukarkan stok ke PIN D ini sama. Semoga berjaya.